ni cuaca ni aku tak boleh ni sangat lah. Macam 50-50 ni. Sekejap ni, sekejap. So kita nak duduk mana? Duduk dengan depa-depa ni. First time kita hiking masa-masa hujan ni kan. Tak pernah lagi gelapnya. Oh. Assalamualaikum. Aku tengah on the way ke Bukit Mentajam, Pulau Pinang lah. Ni pi pula Pulau Pinang. Hari tu aku dah pi boleh. Aku ni roja-roja duk merantau kan. Aku nak come back ke tempat hiking yang lama dah aku tak pi Dekat mana? Sports Camp. Tapi aku tak pergi naik. Aku tak drive lah sampai Bukit Mentajam tu. Malas aku nak drive jauh-jauh. Aku akan naik train sekejap lagi lah. Naik dekat Gurun. Lepas tu turun sana, turun kat Bukit Mentajam tu. Jimat sikit duit aku. Okay lah. Jumpa kat stesen KTM. Langgar. Yes. Cepat lagi. Tahun 6.18 kita punya train 6.24. 6 minit lagi gila. Dah lah kasut baru aku tak pakai lagi. Macam tak ada dah Mi. Macam tak ada dah. Kalau lo ni pukul 6 tak apa kot tau. Kita kena tunggu lagi. Kalau 6.44 bukannya ni mana pun. Bukannya jauh mana pun. Malah nak lari-lari semua. Biar pergi lah. Kita ada lagi 20 minit lagi. Mana ada kios dia? Kios. Ni tu. Dah cepat print. Mau nak kencing cepat. Settle. Platform 3 kena. Seberang 3. Oh. 有1号。 Tak sadin kot noh. Nak pak-pak. One very long digestive tract later. Macam tu. Sampai renyuk tiket aku.
Lupa nak order siap-siap. Ini awak macam mendung lah tengok. Order Grab lah. Malah nak order Grab. Selamat kami kita nak hiking ni. Tak panas weh. Aduh, mendung. Ya. Where to? RM11. Aku ada time tu RM8. Awak dia naik pula. Cash. Weh ni cuaca ni aku tak boleh ni sangat lah. Macam 50-50 je ni. 12 seconds later. Tak ada driver lah pagi-pagi ni. Aku cancel lepas tu aku book balik. RM12 pula. Tadi 11. Maxim lagi susah nak dapat tau. Sorry. Tapi dia bukan belah sana, dia belah sini ya. Belah sini lah. Tadi main dekat KTM tak hujan. Sampai sini baru hujan. Itu lah. Anjing lah. Okey. Tak ada anjing. Aduh anjing. Sebab biasanya ni selalu hari-hari lah ramai orang mari. Dia orang selalu biasa. Kita duk bagi makan kat dia tu yang. Sekejap. Jalan situ. Lepas tu belah kanan tu ada naik. So kita nak duduk mana? Duduk dengan depa-depa ni. Hello guys. Berapa lama kita. Wah, mandi dulu eh. 1 season later. Pukul 9. Tu ada awan-awan tu. Okey kot. Bismillahirrahmanirrahim. Baru muncul kabus-kabus tu. So ada hikmahnya kenapa kita kena tempuh hujan-hujan ni dulu. Bawa sikit elok dia ni. Ni kan? Yang biasa itu ya. Dia bukan track ni, bukan. Dia kena masuk belah kanan. Kena bawa stick. Apa ni? Stick tu. Oh ni ada pangkap. Aku dah mula risau sikit-sikit ni. Itulah takut ada pangkap tu lah. Hani boleh masuk. Kat atas tu pun ada lagi. Oh, dengan basah ya. Okay, ready ya? Ni kan? Sini. Sana aku pun tak tahu. Pergi mana? Bismillah.
Dah lah naik lepas-lepas hujan. Dah. Entahlah. Aku ikut aku punya insting je ni. Aku rasa betul-betul ya. Ada lagi benda ni. Pangkat babi. Dia buat track babi. Soalnya dia pasang dekat ni juga ke? Kat track-track sini juga ke? Orang aku tengok kan, dia punya hijau dia tu lain macam sikit lah. Dia punya daun-daun ni colour dia macam tak sama kan Kedah punya tempat. Hijau dia terang macam mana tu, lawa. Viewpoint 520. Lagi setengah jam lagi dia pun habaq. Dilarang masuk. Aku suka dia punya ni landscape dia. Macam vibe-vibe tropical tu lagi kuat. Lepas tu batu ni dia tambahkan kecantikan tempat ni. Orang tak tengok ni. Sama nak ikut aku juga. Oh ni kita di haluan yang betul ya, tak tersasar. Many minutes later. Macam mana? Tolong decide kita nak ke mana ni? Oh, betul. Ni jom. Tapi aku rasa ni pun dia akan ni kau bercantum. Ni ada tali merah dia. Dah tadi duduk 30 minit tu. Tadi bawah tu 35 tadi. Kurang 5 minit lah. Tak guna betul. Ingat dah sampai lah. Dorah lah minggu ni naik pun. Oh, penangan lepas hujan lebat. Ni kalau kasut tak grip ni, nak nyoh ni. Apa benda orang cakap aku tak faham, tapi aku setuju lah dengan benda ni. Aku bertakut nyayang ni. Itulah aku cakap, tinggi juga naik pun. Ni dah macam nampak ni, nampak. Oh, dah nampak ada langit-langit ni. Cerah-cerah ni. Tak sure ni. Kau nak dekat dah tau.
Dah. Dia memang akan turun set. Ingat lagi. Turun ni kira nak cepat kan. Jangan duduk ni, jangan duduk berjogging kan tiba-tiba lah. Nak jogging, balik lagi, tak bom ni. Oh, dia ke sana. Tu banyak boh perangkap tu dia buh kawasan ni. Dia macam tekan-tekankan sangat tau. Kawasan ni dipantau. Kena hati-hati kot. Aku tak sure dia. Tapi mesti kalau dia pasang pun dia pasang kat celah-celah dalam-dalam sikit kot. Tekan nak bubuh tengah-tengah trek ni kot ni. Trek ni orang je yang duduk lalu. Sini dia bila menurun ni dekat dah ni, tak jauh dah. Ni boleh turun kot. Tapi tak mau ikut ni. Bau-bauan kita nak sampai ni. Tak jauh lah. Ni kok kiri hang boleh lalu, kok kanan pun hang boleh lalu ni. So kita ke kiri ni. Jom. Entah. Bukan lagi. Atas lagi sikit. Entah. Jalan ni aku tak pernah pergi entah. Dulu aku duk pergi belah kanan. Lepas tu aku alang-alang hang ada sekali kan. Tu ajak main belah ni tu. Seorang aku tak berani. Hak ni viewpoint lah hak ni kan. Ambil kanan. Ambil kanan. Ni. View dah ada tapi kita belum sampai kat port scam lagi lah. Ni baru viewpoint. Ni naik. Lah sini juga. Ni juga. Sini yang dimasukkan dengan viewpoint. Patut aku main hari tu aku tak nampak view. Sini rupanya. Dia naik hutan. Belum lagi. Betul. Terus sampai jumpa tangga dengan ada KLCC tin ni. $5.20 Twin Tower. Sama ketinggian dengan KLCC lah. Lepas tu ni ni kot hantam lah. Lupa dah aku pun. Kanan mana? Ni. Sama kot. Betul. Tengok ni, confirm.
boleh jadi. Kalau putih pun. Ha? Nak berhenti? Lama lagi kan? 5 minit lagi. Betul ni, betul. Aku tak scam lah. Walaupun nama dia pot scam, tapi kali ni dia tak scam lah. Jom. Oh tu. Kalau dia dah sampai simpang nak ke puncak tu. Oh dia dah dekat sangat ni. Weh, elok. Kalau hang tak percaya aku kan, hang baca ni. Wih, hujan. Sejuk bai. Berpeluh pun. A little longer than a few minutes later. Oh, kabus. Korang nampak bawah tu? Ya, apa dia tadi aku nampak? Oh, burung. Wow, kabus. Tak habis je benda ni. Ni lah spot scam. Oh, ni lah pot scam. Sampai lah. Kalau sini pi tangga berapik. Kita pergi hari tu. Kita pergi hari tu. Sampai lah. Kenyang makan Maggi. Hei, hujan. Takkan nak tersadai lagi kan? Pedah lah. Alah, aku tunggu lagi. Yakin Mi situ turun Mi? Oh, sama aja. Ui, licin. Ni macam dah nak sampai lah. Ni ada benda ni, kayu ni. Macam nak dekat ni. Sak pula turun. First time kita hiking masa-masa hujan ni kan. Tak pernah lagi best kau tu. Main-main ayak. Sejuk lah. Tertarik. Bila hang dah start nampak track simen-simen belah kanan tu kan, lagi hang keluar ke mana-mana. Dilarang masuk tu pun tak jumpa lagi. Mana ni? Kau ni pergi ke mana apa? Ni. Sini dia jauh sikit lah.
Dia nak masak. One very long digestive tract later. Wih, ni lipan. Cuma ambil gambar ni. Semua pokok. Weh, lelok. Macam mana Amir lagi dah naik Grab ni? Nasib dia tu. Sepatutnya kita dah nampak jalan simen awal-awal tadi tu. Ikut belah-belah ni, belah-belah kanan ni. Antara cek dekat laluan ke kanan tu ada jalan keluar. Ha. Ha tu dia tu. Yalah memang. Tadi kita main daripada belah sana. Dari sini. Kalau sini pun boleh juga ni. Cuma dia curam sikit lah. Faham ni yang betul lah. Ini dia sambungan simen mana pula? Habis. Okey. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Ciao.